Oh ni ya, ini tengok. Hah? This is inilah yang paling rare sekali. Sebabnya adalah orang boleh ikut terus kita belajar dulu. Okay. Ni tempat pertama yang nak dituju. Tengok, baru tempat pertama tengok. Tengok. Vending machine. Sama. Anda kan nampak dulu. Cepat, macam mana beli? Go. Kira Inara nak apa? Ni temple dia. Kita tak masuk, hari ni tak masuk Osaka Castle sebab kita tak beli apa nama? Osaka Amazing Pass. So sebab rasa macam rugi pula. Satu hari je kita nak pusing Osaka. So siapa-siapa yang nak pergi ke Osaka ni, walaupun kita plan tapi tak semestinya menjadi. Kalau pergi secara dengan ramai-ramai dah dewasa okey. Ni sebab dengan budak-budak tak berani. Malam pun tak boleh nak ikut plan sebab semua dah barai. Termasuk bapaknya pun dah barai. So kita orang just jalan-jalan, tak apa. Untuk malam tadi punya planning kita bawa, InsyaAllah next punya ke. Tengok dia orang plan nak masuk Osaka Castle tak dapat, tak apa hal. Nice. Ni ada, tak tahu ni apa nama pokok dia ni. Ni boleh cari kot ni nama pokok dia, tapi cantik. Ada dalam bawah tu ada tempat jalan kaki. So kita orang cuma plan kita orang nak pergi naik boat. Ada satu boat ni nak naik, so kena bayar lah. Tapi dia tak termasuk Osaka Amazing Pass, kena bayar sendiri. Planning dia, so dia kena pusing jauh. Alright. Okay, kita orang tak pergi ke Osaka Castle, tapi kita orang pergi ke naik ke Osaka Plaza punya boat. So 10 sikit. So tu buat tiket tadi. Ni tempat kita naik Inara merajuk. Alah, dia merajuk. Gaduh dengan mama dia. Ni kita naik
Osaka Castle Kozabune Boat. Okay. Alright, dia punya price dia ini. So pembayaran cash atau macam aku lebih guna Wise Card lah. Senang lah. Careless. Dia dekat sini lah. Itu adalah Sini. angin. Cuaca agak panas juga sebenarnya ni. Dia bahang. Dia tak panas tapi dia bahang. So kena banyak minum air lah. Setiap satu pusingan lebih kurang 10 minit. So nanti misalnya satu lagi pusingan 10 minit. So total dia adalah 20 minit. Tu kita balik naik tram ni. Guna naik tram nanti ni okey juga. Tram best juga. Semua Papa, maksudnya okey, mula pukul 10. Setiap 10 minit tu atas sana Osaka Castle ada orang. Ada dalam ni mainan sudah marina. Sampai rumah baru. So kita nak cari halal punya. Tak tahu ni. Tengok ke mana. Nampak ada jalan kaki lagi. Paling rare benda ni lah. Banyak orang. Oi. Vending machine dia bahaya. Bukan bahaya. Makan duit banyak. Tapi yang bagus semua dia punya sistem dia. Ada ni. Saya kita just scan. Kalau dia tak share dulu kan senang. Dia pakai RTP. Dia convert. Lebih kurang dalam RM1 lebih. Ni jalan nak pergi ke nak pergi makan. Cari
Ada luar view. Okay, alright, jom. Let's go. Okay, naik atas dia. Kat tingkat 5. Okay. Naik cepat lah. Naik. Ambil video tu. Kat sini. So yang paling best, dia paling senang adalah dia ada ini memang paling senang. So kita tengoklah ada year room dia. So okay lah. So baik. So ada air semayang. It's okay. Nice. Nice. Apa dalam tu ada? Tempat sembahyang. Tu sebelah sana tu dua tombol tu. Ambil cepat. Letak. Sabar. Saya. Jangan lama-lama tau. Aku pun tak tahulah ni aku order apa ni. Aku memang bukannya jenis ni makan rame-rame ni. Aku makan nasi putih dengan telur je. So hantam saja lalabur ni. Jom kita makan dulu. Solat semua. Okay. Kita masuk ni. Okay, kita nak pergi ke? Ni. Osaka. Jom. Living. Kita naik. Okay, ni Osaka Museum Living House. So ni okay. So ni tiket dia. Aku tak guna pun Osaka Amazing Pass sebabnya dia charge cuma untuk adult je. Untuk student FOC. So untuk adult 600 yen ke seorang. So aku bayar cuma untuk 2 orang. Aku bayar aku jimat lah. So jimat tak jimat tapi tak tahulah. Compare tu ikut orang lah sama ada jimat tak jimat. 600 lah. Okay, tu pintu masuk. Zoom. Ya. Tak ada langsung So museum dia kita tengok masuk pun tak ada. Dia langsung bahasa Inggeris. Central. Inara. Kita berada di Shinsai Pashi Sunji Shopping Street. Nampak? Lain aku hari ni nak cari bila dah sampai je dia nampak Uniqlo. So there's
suruh aku shopping awal-awal. Haram jadah. Okay, mari kita melontar jamrah. Okay. Ya, Mama nak jalan depan, jalan depan. Papa nak masuk lidah siap. Nah, ni. Budak-budak muda sekarang dia suka pergi kedai ni. Aku nak pergi kedai Asics sebenarnya. Lagi Asics Solid Plus Skechers. Oh, Asics depan sana. Nak cari apa nama? Nak cari apa nama? Jaga hati ke apalah yang kecil yang kat depan ni. Orang beritahu juga kedai Mat. Pok Mat ni ada dekat area Selesai Basi Suji. Bangunan Parko level 6. Level 6 dia cari. Ada ni. Ni. Kecil-kecil ni. Bangunan kecil ni. Okey, sana tapi ada lagi satu tempat paling baik je ni kat Daimaru. Ada ni. Aku nak pergi kedai ni sebenarnya ni. Apa tu? Level. Oh. Aku tadi dekat Pokemon. Nanti kita pergi nampak diorang nampak jatuh lah. Dekat je dengan Selesai Basi Suji. Street, tempat shopping. Kalau nak shopping, kita terus. Macam mana? Pakistan. So menu dia. Tapi yang tak boleh tahan ni dia tak kabulkan. Ada benda gosong. Aku pun tak faham lah. Kat Japan pun nak makan nasi biryani juga. Tak kurang lah. Tapi aku pun makan biryani. Okay, Penggacaya Station. Kita orang duduk lumayan dari sini. So turun dia ada KFC, Baskin Robbins. Lepas tu tiba-tiba ada nampak ada Kanan Mall. So orang singgah sini sekejap cari barang prepare untuk esok punya makanan. Dia dah shopping. So, kita nak pergi shopping dulu esoknya.